Tiada yang lebih membahagiakan bila melihat seseorang yang bertahun-tahun sakit akhirnya kembali mendapat harapan. Ini kisah benar Puan Normala binti Jelan yang pernah berhadapan penyakit autoimun positif. Keadaan di mana sistem imun menyerang sel sehat hingga berisiko menjejaskan organ penting seperti ginjal, jantung, paru-paru serta saraf. Keadaan ini menyebabkan sakit berpanjangan, keletihan melampau dan kualiti hidup semakin merosot. Namun selepas beliau berikhtiar dan konsisten amalkan air hidrogen Vita Spring Healthy Way, perubahan demi perubahan mula dirasai. Alhamdulillah, perubahannya dengan izin Allah. Ini adalah video perkongsian sebenar dari Puan Normala sendiri. Jika anda atau keluarga sedang mencari ikhtiar kesihatan yang lebih baik, boleh DM saya untuk penerangan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan pengalaman saya Normala binti Jelan ya. Saya adalah pengidap sakit autoimun positif. Dan doktor mengesahkan saya kena makan ubat sepanjang hayat. Sakit saraf ya. Saya diperkenalkan oleh Puan Noreha, sahabat baik saya, kawan sekolah saya berkenaan air hidrogen. Dulu akan kerap masuk hospital. Dalam masa setahun 3 atau 4 kali saya tetap kena masuk hospital sebab saya kena ambil injection dan ubat tahan sakit, macam-macam segala ubat lah saya kena makan selain daripada ubat saraf. Dan Pereha hantar air, minggu pertama dia hantar air 10 botol, dia suruh saya minum dengan cara paksa. Saya rasa macam terpaksa saya minum juga. Lepas minggu kedua dia datang lagi, dia suruh saya minum lagi 10 botol lagi, dia bawa secara percuma. Dan kali ketiga dia datang, dia bawa saya pergi rumah kawan saya, kawan sekolah saya, saudara Yusof. 3 tahun dia terlantar, stroke, tak boleh bangun. Mana-mana pun kena pakai stretcher, bukan pakai wheelchair sebab dia terbaring, dia tak boleh duduk. Kemudian saya tengok kawan saya tu dah boleh duduk sebab dia minum air hidrogen, lepas tu dispraykan kat badan dia, dia ada ambil AKG 2 biji kan. Kemudian dia boleh duduk. So bila dekat rumah Yusof tu, kawan saya, dia rendam kaki saya, Puan Reha suruh rendam kaki, dia bagi lagi bekalan air, balik daripada rumah Yusof. Waktu maghrib tu saya solat atas kerusi macam biasa, tapi saya rasa kaki saya kan bila kita bangun, duduk, saya rasa macam ringan. Kaki saya macam lain, saya rasa ada perubahan. So saya turunlah melutut dekat lantai, lepas tu saya tengok kaki saya boleh bengkok. Alhamdulillah, saya rasa macam satu perubahan besar juga lah bagi saya sebab dah lama kaki saya tak boleh bengkok. Even saya nak naikkan sikit pun rasa macam sakit. Tapi bila saya dapat air hidrogen dan terapi rendaman kaki tu saya rasa boleh bengkok sebab baru lagi kan sakit, tapi saya tetap rasa bersyukur. Saya telefon Reha, lepas tu saya beritahu dengan dia, tengok kaki dia tengah drive tau, dia bawa sebab video call. Saya kata tengok kaki dah boleh bengkok. Saya menangis, saya sangat gembira lah. Masya Allah saya boleh pilih walaupun tak sepenuhnya masa tu. Lepas tu saya kata saya nak beli air Vita Spring di sini ni, saya nak minum sepenuhnya, nak gunakan sepenuhnya. Lepas tu Reha kata okey. Bulan awal bulan 8 tu cepatlah, dalam masa beberapa hari dia datang pasang mesin semua. Saya boleh minum air ni buat mandi, saya buat wudu semua. Saya manfaatkan sepenuhnya apa yang ada ni mesin air hidrogen ni. Saya minum semua. Alhamdulillah sekarang saya pulih dan saya rasa macam saya sihat, macam saya rasa macam saya orang muda balik lah. Saya boleh naik tangga tingkat 4. Selain daripada naik tangga flat tu dekat RNR Macap ni, saya pun tak perasan saya naik tangga. Kebetulan anak saya telefon, saya jawab call. Sambil naik tangga saya tak payah pegang rail tepi ke apa, saya boleh naik laju jawab call. Lepas tu husband saya perhati daripada dalam kereta. Bila saya turun, saya masuk kereta, husband cakap, oh sekarang dia kata naik tangga dah tak payah pegang-pegang siap boleh telefon lagi dia kata. Macam saya tak perasan yang benda tu berlaku lah. Saya bukan doktor sangat tak payah makan ubat sebab saya nurse. Dia takut keadaan diri saya perlu ke tidak saya makan ubat lagi, so saya stop sendiri dulu. Daripada saya pulih, saya boleh gana pendapatan lah dengan ada Vita Spring. Saya boleh jual air, saya boleh jual produk dan saya boleh dapat income bonus daripada syarikat Healthy Way. Terima kasih. 3 bulan lah saya dapat jadi GB.